Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandar The Great. Bersama saya, hos Anas Shihab, Dan saya, hos Airin Dania. bersiaran secara langsung daripada studio Iskandar Celebrity, Iskandar TV dengan tagline-nya Infinity Miracle Touch. Touch. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu. Kami juga ditemani rakan setugas videografer iaitu Saudari Alia Fatihah dan juga Saudara Muhammad Loman Harid. Hari ini kita sangat bertuah dapat santai bual bicara bersama tetamu yang anggun bergaya, penuh pesona aura seorang pemimpin, Puan Siti Halina binti Muhammad Khalil dari SMK Simpang Renggam. Kami amat berbesar hati atas kesudian Puan menjadi tetamu khas Iskandar Celebrity pada hari ini. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita teruskan bual bicara pagi ini kepada tetamu kita dengan soalan yang pertama. Apakah first impression Puan tatkala sampai ke sekolah SMK Tunku Mahmud Iskandar? Okey, terima kasih atas soalan. Okey, oleh kerana sekolah ni saya kira agak jauh lah ke dalam kan, kita masuk melalui Balik Kota. Jadi semestinya sekolah ini kita kategorikan sebagai sekolah luar bandar. Okey. Cuma apabila kita masuk ke dalam pagar sekolah tu, kita dapat rasai macam satu ketenangan lah. Biasanya first impression pelawat bila datang ke satu-satu sekolah tu, kita akan lihat bagaimana suasana sekolah dan bagaimana kita tengok pergerakan pelajar lah. Jadi segalanya bila saya masuk, saya tengok pelajar berada dalam keadaan yang bukan huru-hara lah. Kita tengok semua masing-masing gerak dalam keadaan yang orang kata normal, bergerak dalam keadaan yang sewajarnya. Okay? Kita tak nampak ada macam kecelaruan dan sebagainya. Jadi bila kita tengok tu, kita tengok pelajar pun beri salam dan sebagainya. Kita tengok infrastruktur, keadaan sekolah, okay, buat sekolah rasa tenang dan sebagainya. Jadi first impression saya ialah saya rasa sekolah ni adalah sekolah yang hebat. Sebab semua kriteria yang baik tu ada waktu kali pertama saya melangkah lah. Itu saya punya pandangan pertama. Terima kasih Puan. Seterusnya, kemenjadian pelajar menjadi tunjang dalam keberhasilan pendidikan. Jadi, apakah pendapat Puan tentang perkara ini? Okey, saya setuju kerana kemenjadian pelajar ni dalam pendidikan kita ada beberapa faktor penting. Antaranya pertama adalah kita punya pengurusan akademik. Okay, bagaimana kita menguruskan akademik kita, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menimba ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah berkaitan dengan sahsia diri. Kerana kedua-dua tu macam kita sering dengar, ilmu, adab dan amal adalah antara benda-benda yang perlu ada dalam kemenjadian. Dan itulah yang berlaku dan ada dalam kita punya sistem dan falsafah pendidikan. Jadi saya setujulah dengan yang pengacara lontarkan tu. Terima kasih Puan. Kita teruskan kepada soalan ketiga. Zaman berubah selari dengan kehendak peredaran masa dan manusia, terutamanya era revolusi industri 4.0 ataupun dikenali sebagai IR 4.0. Pelbagai jenis pekerjaan baru diwujudkan untuk membantu manusia selari perubahan pantas. Mereka yang tidak memperbaharui atau mempelajari pengetahuan baru akan terus ketinggalan pada zaman serba mencabar ini. Jadi, bagaimanakah seorang pelajar dapat mempersiapkan diri mendepani realiti ini? Okey, terima kasih Mas Ramadis. Macam yang kita tahu, sebelum ni saya ada nyatakan bahawa selain daripada akademik, sahsiah juga adalah penting. Itu yang kita nampak komponen ilmu, adab dan amal. Dan selari dengan revolusi yang berlaku, kalau kita tengok sistem pendidikan kita mula meningkat tarafkan STEM, isu STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Jadi sama ada kita suka atau tidak, bidang STEM ni dah menular. Dan kalau kita tengok kebanyakan pendidikan tu dia dah lebih orang kata mengkaji
dan meletakkan berbagai elemen dan berbagai program untuk pelajar-pelajar dalam bidang pendidikan maklum tentang ilmu STEM, tentang bidang STEM. Jadi, kita juga dalam bidang pendidikan, terutamanya yang sekolah menengah, kita juga guru-guru dan sistem falsafah pendidikan juga telah macam orang kata mengadakan berbagai instrumen, berbagai evidence dan berbagai bidang untuk kita maklumkan kepada pelajar-pelajar bahawa kepentingan STEM ni akan membawa kita ke arah mana. Jadi sebab tu kalau kita tengoklah dalam 4-5 tahun ni bidang STEM ni mula dipelopori oleh pelajar-pelajar terutamanya Melayu lah. Kalau kita tengok dulu, minta maaf nak cakap, kebanyakan tentang STEM ni, sains, teknologi, engineering, matematik kan, ramai bangsa yang bukan Melayu. Tapi sekarang ni bila kesedaran tu ada, jadi pelajar kita dah mula orang kata berminat, mengkaji dan berani untuk menceburkan diri dalam bidang STEM. Sebab tu saya syorkan dan saya ajak anak-anak pelajar sekolah menengah ini untuk jangan takut bila kita dapat kos sains, kelas sains tu jangan takut. Kita anggap sebagai cabaran dan kita mesti cabar diri kita agar kita bila masuk dalam bidang sains, teknologi tu kita boleh buat. Sebab orang lain boleh buat. Okay, terutamanya bangsa-bangsa lain dan sebagainya kan. Kita tengok. Jadi kalau mereka boleh orang kata menceburkan diri, boleh berminat, boleh berlumba. Jadi kita sebagai terutamanya awak ni dalam kawasan luar bandar lah kan. Kita jangan takut. Kita mesti mampu boleh. Sebab kita ni apa yang kita ada kelebihan, kita ada kemahuan, kita ada keinginan. Dan tentunya usaha tu harus ada. Dan daripada apa semua yang kita nyatakan kat situ, kelulusan akademik sangat penting. Sebab tu macam tiket dan kayu ukur. Jadi jangan takutlah dengan subjek matematik, subjek sains. Jangan takut. Kalau orang lain boleh buat, kita mesti boleh buat. Jadi saya fikir apa yang awak belajar dalam sistem sekolahan, apa yang awak masuk dalam package tingkatan 4 tu memberi satu peluang untuk awak bagus dalam STEM. Okay, itu saja. Terima kasih Puan atas pencerahan yang cukup jelas tadi. Okeylah, baiklah, akhir sekali. Iskandar Selebriti adalah satu wadah iaitu ruang dan peluang untuk kami sebagai pelajar berkarya, mengembangkan potensi, mencungkil dan mengasah bakat serta meningkatkan keyakinan diri selaras dengan aspirasi sekolah kami, from good to great. Pelajar biasa menjadi luar biasa. Apakah pendapat Puan tentang hasil karya dan usaha kami di dalam Iskandar Selebriti? Okey, pada pendapat saya, sekolah telah menyediakan satu platform yang sangat baik di mana untuk mencungkil bakat-bakat pelajar, sebab kita tahu untuk menjadi insan atau memiliki personality yang hebat, kita perlu ada jeris jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang orang kata stabil dan hebat. Jadi sudah tentu ucapan tahniah ni saya beri pada sekolah, pada barisan pentadbir, pada guru kaunseling dan guru-guru yang berkhidmat kat sekolah ni. Sebab saya rasa ini adalah salah satu platform yang hebat untuk kita tampilkan pelajar kita. Dan saya percaya ada platform-platform lain juga, okay, yang ada. Dan saya rasa pelajar harus bersyukur dapat belajar di sekolah ini, mendapat guru-guru yang hebat, memberi support dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak kata, benda hebat dah ada kat sini kan. Jadi teruskanlah. Itu saja. Baik. Terima kasih kepada Puan. Seronok sungguh mendengar tutur bicara Puan sebentar tadi. Nampaknya kita sudah di penghujung segmen Bual Bicara. Sekali lagi, terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini kerana sudi bersama di Iskandar Selebriti. Seluruh warga Iskandar the Great mendoakan agar Puan dianugerahkan kesihatan yang baik, terus unggul cemerlang, menerajui amanah yang diberi. Terima kasih juga kepada rakan setugas, teman setia di Iskandar Selebriti. Saya akhiri dengan Iskandar the Great, seunggul namamu, strive for excellence.